17 Februari 2009 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dianugerahkan ijazah doktor kehormat. Pada hari ini dalam tahun 2009, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong dianugerahkan ijazah doktor kehormat dalam bidang undang-undang oleh Queen's University Belfast, Ireland Utara. Ijazah tersebut disampaikan oleh Profesor Peter Gregson, Presiden dan Naib Chancellor Queen's University Belfast dalam satu majlis di Istana Melawati, Putrajaya. Penganugerahan ijazah ini mencipta sejarah kerana buat pertama kalinya dalam tempoh 160 tahun, anugerah itu diberikan kepada seorang raja yang memerintah. Baginda dipilih sebagai penerima anugerah ini kerana sokongan baginda dalam bidang pendidikan tinggi dan hubungan yang dikongsi oleh Malaysia dengan universiti tersebut sejak 50 tahun lalu. Queen's University Belfast adalah salah sebuah daripada 20 anggota Russell Group, satu kumpulan universiti yang giat menjalankan penyelidikan di United Kingdom. Universiti ini ditubuhkan pada tahun 1845 dan mempunyai seramai kira-kira 17,000 orang penuntut dari lebih 80 negara.